memang belajar daripada sumber internet untuk melakukan kekejaman ini. Kes kat batang kali ni menimbulkan beberapa persoalan lah dalam diri aku. Okay, pertama sekali, apa yang kita nak buat, Ahmad? This is not the first time. Ni bukan kali pertama kita dengar kes berlaku dekat sekolah dalam Malaysia, Mat. Dan kalau kau baca baliklah sebelum tahun 2025, sebelum tahun 2024, Mat, jarang-jarang sekali lah kau nak dengar kes-kes ngeri seperti ini berlaku dekat sekolah-sekolah awam dalam Malaysia ini. Tetapi mungkin dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan dunia konten ni, makin banyak konten-konten merepek yang budak-budak ni tengok, makin banyak kerosakan-kerosakan yang budak-budak ni alami daripada konten-konten ni, dan semakin berani untuk mereka bawa budaya-budaya dan nilai-nilai daripada negara-negara barat untuk masuk ke negara kita. Dan akhirnya tragedi yang kita lihat berlaku dekat PJ, berlaku juga dekat Banting baru-baru ni, di mana kalau kau tengok dekat Banting baru-baru ni, kalau kau baca lah dapatan daripada pihak-pihak yang share lah benda ni kan viral gila babi. Aku tak pasti sama ada apa yang di share ni betul atau tidak. Katanya budak ni ada tengok channel page true crime lah, lepas tu belajar macam mana nak melakukan kepada orang lain melalui page YouTube lah, bermacam-macam lagi. I'm not sure how true is it, tetapi memang historically kalau kau baca dokumentari yang ada kat negara-negara barat ni, banyak budak-budak diorang yang miring ni yang melakukan kekejaman kepada orang lain, yang melakukan ramai-ramai ni memang belajar daripada sumber internet untuk melakukan kekejaman ini. Okay, so lah bagi akulah sebagai parents aku sebenarnya bimbang. Okay, kita tak boleh nak kawal anak orang lain, kita tak boleh nak kawal apa anak orang lain tengok, macam mana anak orang lain react kepada konten-konten yang mak dia benarkan dia tengok. Tetapi kita kena ada security untuk katakan bahawasanya bila kita hantar anak sekolah kita ni ke sekolah-sekolah awam, walaupun ada tendensi untuk mereka disertakan sekali dengan budak-budak yang ada kemiringan ini, at least lah sekolah mempunyai sistem security yang mantap untuk pastikan perkara-perkara yang berlaku dekat PJ, perkara-perkara yang berlaku dekat Banting ni tak berlaku lagi di sekolah lain di masa yang akan datang. Okay, so tujuan video ni adalah untuk bertanya lah kepada korang sebagai apa yang kita perlu buat, Mat. Adakah kita perlu letak metal detector dekat sekolah lepas ni? Adakah kita perlu buat body checking kepada setiap budak-budak yang masuk ke kawasan sekolah lepas ni? Adakah kita perlu letakkan rule yang strict tentang apa kuasa yang diberikan kepada guru untuk buat spot check kepada budak-budak atau kepada orang-orang yang masuk ke dalam kawasan sekolah selepas ini? Okay, mungkin korang boleh drop a comment untuk kita dapatkan idea-idea yang bernas, supaya mungkin idea ni boleh guna pakai oleh pihak kerajaan untuk dikenakan di peringkat sistem sekolah kita. Okay?